Okay, hari ni saya nak buka satu cerita. Cerita ni jadi dekat anak murid saya. Okay, hari ni kita belajar, saya ajar dia. Okay, esok dia ingat, lusa dia dah mula-mula sama. Tulat tu dia dah tak ingat dah. Dia dah tak ingat langsung dah apa benda yang kita belajar. Kesimpulan yang boleh ambil dekat sini adalah tajwid ni dia senang pasal kita boleh ajar anak-anak kita baca semua, tapi dia senang juga lupa. Dia senang masuk, dia senang keluar. Dia masuk keluar, masuk keluar. Jadi saya pun mencarilah ada ke cara supaya senang orang tu nak ingat. So daripada tadi tu dia senang masuk, senang keluar. Ada tak dia senang masuk tapi dia lambat dia nak keluar, lambat. Ada ke cara dia? So, saya temui adalah ni dengan jari tajwid. Sebab apa? So jari tajwid ni kita fokus kepada ni je. Punca kuasa lam, mim, nun, mat dan waqaf. Lam, mim, nun saja huruf yang bila dia jumpa dengan apa-apa huruf mesti datang hukum. Okay, sebagai contoh tengok pada surah Al-Kawthar ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Okay, kadang-kadang ada orang baca dia lebihkan dekat wanhar, dia tekannya wan tu. Sepatutnya salah. Nun mati bertemu dengan ha, kita tak boleh baca dengung. Kita tengok kat jari tajwid. Okay, kat saya ada kat jari tajwid. Okay, tadi kita tengok pada kalimah wanhar, nun sukun bertemu dengan huruf ha. Jadi kita pusingkan nun bertemu dengan huruf ha. Jadi kita pusingkan, jumpakan dengan huruf ha. Nun bertemu dengan huruf ha. Tengok pada bulatan nun, warna kan dah biru. Warna biru ni kita rujuk warna dekat jari. Apa yang warna biru adalah izhar halqi. Maksud dekat sini kena jelaskan nun tanpa dengung. Jadi cara baca dia mesti kena jelas, jangan dengung. Wanhar. Jadi kepada siapa yang nak improve bacaan, nak belajar pasal tajwid dengan cara yang lebih senang, boleh dapatkan sekarang. Kita ada kad jari tajwid. Yang ini adalah kad jari tajwid eksklusif khusus untuk orang dewasa, remaja. Kalau yang siapa ada anak yang sekolah kan, waktu sekolah pun kita dah belajar, ni pakai kad jari tajwid junior, sesuai untuk ini juga, untuk anak-anak dan untuk mak ayah.